5 dosa besar pengguna kereta gearbox CVT. Korang tahu korang perlu jaga betul-betul kereta gearbox CVT ni. Kereta gearbox CVT ni sensitif. Tapi itulah, banyak juga masuk kat bengkel kita orang. Nombor 1, tak jaga servis minyak gearbox. Banyak video aku buat, tapi itulah, korang still buat juga. Nombor 2, salah penggunaan minyak gearbox. Aku dah cakap, gearbox CVT ni ada minyak gearbox khas dia, CVT fluid. Korang jangan memandai-mandai nak gunakan minyak murah tah mana korang beli online tu yang tak tahu kesahihan dia. Nombor 3, pemanduan kasar. CVT ni bang, dia bagus untuk penggunaan bandar, penggunaan harian, tapi dia tak bagus untuk penggunaan lenjan. Dah korang tekan pedal berdiri, korang nak kerja apa? Kereta yang menggunakan CVT ni memang prestasi dia low sikit. Jangan letak ekspektasi korang tinggi sangat. Nombor 4, overload ataupun beban yang sangat banyak. Korang dah tahu korang gunakan kereta spek rendah yang bukan untuk bawa barang berat. Korang guna juga untuk isi barang-barang berat. Korang tak tahu ke CVT ni dia cepat panas. Beban yang korang letak tu memang dia tak boleh tampung. Bila panas, overheat, gearbox rosak. Last kali nombor 5, tak servis minyak cooling system korang. Macam aku cakap tadi, CVT ni memang cepat overheat. So bila sampai waktu servis, kena servis. Kalau korang tak servis, jangka hayat dia memang akan rendah lah. Cepat rosak. Dah aku tak nak banyak cakap. Yang belum servis tu datang kat kita orang Transmetik Automotive. Yang nak komen boleh komen kat bawah. Mungkin korang tak setuju kan dengan apa yang aku cakap, boleh komen kat bawah. Mungkin korang ada pandangan korang sendiri. Jangan lupa juga follow Mekanik Transmission. Jumpa nanti.